Sebelum ni kita orang just tengok je yang orang buat AI tu macam mana, just tengok hasil video, tapi bila kita orang buat sendiri dengan Coach Fikri yang ajar tu, memang tak sangka yang kita orang pun boleh buat juga. Hai, kami dari Pemodenan Risda Berhad. Saya Ain. Saya Ani. Saya Syafiqah. Okay, so far untuk khusus AI ni memang the best lah. So sebelum guna ni, guna yang basic je, which is ChatGPT. Canva pun Canva AI yang dia generate foto, magic foto tu. So far just pakai yang basic dan kemahiran pun more to basic AI je. So sekarang dah ikut khusus yang RGBA buat ni, kita orang dah explore banyak benda dah. Yelah betul, sebelum ni kita orang just tengok je yang orang buat AI tu macam mana, just tengok hasil video, tapi bila kita orang buat sendiri dengan Coach Fikri yang ajar tu, memang tak sangka yang kita orang pun boleh buat juga. Tapi memang best lah. Perasaan tu memang excited sebab benda baru. Sebelum ni setakat rakam je, tak pernah lagi nak edit-edit bagai kan. Sama lah juga. Sebelum ni edit-edit macam tu je, tak tahu pula boleh buat video apa semua, boleh generate. Sangat happy lah sebab macam kita orang tak expect yang kita orang boleh buat benda tu, tapi kita orang boleh buat. Memang sangat-sangat happy. Puas hati lah. Puas hati. Memang the best lah. Thank you RGBA. RGBA.